Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan isu berkaitan kekalkan PBD atau kembalikan UPSR. Nama saya Dina Haikal bin Saiful Ismadi, A24HP0042. Nama saya Eng Xiaojia, A24HP0108. Nama saya Nur Dayana Batrisha binti Abdul Aziz, A24HP0141. Dan nama saya Nur Aina Akhila binti Lokman, A24HP0125. Okey, kita mula 1, 2, 3. Pembentangan kami pada hari ini akan membincangkan penilaian kritikal amalan pentaksiran pendidikan, iaitu sama ada UPSR perlu diperkenalkan semula atau pentaksiran bilik darjah perlu dikekalkan sebagai sistem pentaksiran utama di Malaysia. Bagi bahagian latar belakang kajian memfokuskan kepada isu sistem pentaksiran pendidikan di Malaysia, khususnya perbandingan antara ujian pencapaian sekolah rendah iaitu UPSR dan pentaksiran bilik darjah PBD. Pertama, pendidikan berperanan sebagai pembangunan modal insan. Pendidikan bukan sahaja bertujuan melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, malah membentuk generasi yang mempunyai kemahiran, nilai murni dan daya saing yang tinggi. Perkara ini amat penting bagi memenuhi keperluan globalisasi serta revolusi industri 4.0 yang memerlukan individu yang seimbang dari segi akademik, kemahiran dan sasiah. Seterusnya, pentaksiran memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan. Pentaksiran digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan, kemahiran dan nilai murid. Selain itu, pentaksiran membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat ditambah baik mengikut keperluan mereka. Sebelum ini, Malaysia menggunakan UPSR sebagai peperiksaan awam bagi murid tahun 6. UPSR berfungsi sebagai penanda aras pencapaian akademik murid dan sering dijadikan ukuran prestasi sekolah. Keputusan UPSR juga menjadi rujukan kepada ibu bapa, guru dan pihak sekolah dalam menilai tahap pencapaian murid. Walau bagaimanapun, UPSR menerima pelbagai kritikan. Antaranya ialah sistem ini dilihat terlalu berorientasikan peperiksaan sehingga memberi tekanan kepada murid, guru dan ibu bapa. Selain itu, tumpuan yang berlebihan terhadap keputusan peperiksaan menyebabkan aspek kreativiti, kemahiran insaniah dan pembangunan potensi murid kurang diberikan perhatian. Sehubungan dengan itu, pentaksiran bilik darjah atau PBD diperkenalkan sebagai pendekatan yang lebih menyeluruh. PBD merupakan pentaksiran yang dijalankan secara berterusan sepanjang proses pembelajaran. Pendekatan ini menilai murid secara holistik, meliputi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. PBD juga selaras dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Oleh itu, timbul persoalan sama ada UPSR wajar diperkenalkan semula atau PBD perlu dikekalkan sebagai sistem pentaksiran utama. Isu inilah yang menjadi fokus utama kajian kami. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian kajian literature bagi isu kembalikan UPSR atau kekalkan PBD. Bahagian ini meneliti beberapa kajian berkaitan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ataupun lebih dikenali sebagai PBD serta kesannya terhadap guru, murid dan ibu bapa. Pertama, berkaitan pertukaran sistem UPSR kepada PBD, kajian menunjukkan bahawa perubahan ini telah memberi impak yang besar kepada semua pihak yang terlibat. Dari sudut guru, masih terdapat sebahagian guru yang kurang bersedia dan memerlukan latihan yang berterusan bagi memahami pelaksanaan PBD dengan lebih berkesan. Selain itu, ibu bapa juga menunjukkan kebimbangan kerana mereka merasakan pencapaian akademik anak-anak lebih sukar dinilai tanpa peperiksaan standard seperti UPSR. Dalam kalangan murid pula, ketiadaan peperiksaan utama didapati menyebabkan sebahagian murid kurang bermotivasi untuk belajar kerana tiada sasaran akademik yang jelas. Kedua, dari aspek keberkesanan PBD terhadap perkembangan murid dan guru, kajian mendapati bahawa PBD mampu mengurangkan tekanan peperiksaan dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih positif. Guru dapat memberi tumpuan kepada aktiviti pengajaran yang lebih kreatif dan berpusatkan murid. Pada masa yang sama, murid menjadi lebih aktif, berani menyuarakan pendapat dan lebih yakin dalam proses pembelajaran. Selain itu, pentaksiran yang dijalankan secara berterusan membolehkan guru mengenal pasti kelemahan murid dengan lebih awal dan mengambil tindakan penambahbaikan yang sesuai. Seterusnya, kajian turut menunjukkan bahawa PBD berperanan dalam merapatkan jurang pencapaian murid. Melalui pentaksiran berterusan, murid yang lemah dan daripada golongan B40 diberikan peluang untuk berkembang mengikut kemampuan masing-masing tanpa tekanan peperiksaan yang tinggi. Keadaan ini secara tidak langsung meningkatkan motivasi dan keyakinan mereka untuk mencapai tahap yang lebih baik.
Walau bagaimanapun, pelaksanaan PBD masih berhadapan dengan beberapa cabaran. Antaranya ialah bebanan guru dalam menyediakan bahan bantu mengajar ataupun BBM, isu integriti dalam penentuan tahap penguasaan murid, serta sikap segelintir murid yang kurang memberi kerjasama dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Faktor-faktor ini boleh menjejaskan keberkesanan pelaksanaan PBD sekiranya tidak ditangani dengan baik. Kesimpulannya, kajian literatur menunjukkan bahawa PBD mempunyai potensi yang besar dalam membangunkan murid secara holistik. Namun begitu, beberapa cabaran dari aspek pelaksanaan, integriti dan kefahaman pihak berkepentingan perlu diberi perhatian bagi memastikan sistem pentaksiran ini dapat mencapai matlamat yang dihasratkan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan bahagian penilaian kritikal. Berdasarkan kajian yang telah kami teliti, kedua-dua sistem ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam menilai pencapaian murid. Dari sudut pandangan penyokong UPSR, peperiksaan berpusat ini dianggap lebih objektif kerana semua murid diuji menggunakan instrumen yang sama. Hal ini membolehkan pencapaian murid dibandingkan secara adil di peringkat sekolah, daerah maupun kebangsaan. Selain itu, UPSR juga memberikan sasaran yang jelas kepada murid untuk berusaha mencapai kecemerlangan akademik. Ibu bapa juga lebih yakin kerana mereka dapat melihat sendiri pencapaian anak-anak secara lebih jelas dan standard. Namun, UPSR juga mempunyai kelemahan kerana terlalu menumpukan kepada pencapaian akademik semata-mata. Ini menyebabkan aspek kreativiti, kemahiran insaniah dan nilai murid kurang diberi perhatian. Murid juga cenderung menghafal untuk peperiksaan dan bukan memahami konsep secara mendalam. Tekanan terhadap murid, guru dan ibu bapa turut menjadi isu utama. Sebaliknya, PBD pula menilai murid secara berterusan sepanjang proses pembelajaran. Pendekatan ini lebih menyeluruh kerana melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Kajian menunjukkan PBD dapat mengurangkan tekanan peperiksaan, meningkatkan keyakinan murid dan membantu guru mengenal pasti kelemahan murid yang lebih awal. Murid juga dapat berkembang secara berperingkat tanpa hanya bergantung kepada satu peperiksaan. Walau bagaimanapun, PBD juga mempunyai cabaran. Keberkesanan bergantung kepada kompetensi dan integriti guru. Terdapat isu ketidaksamaan dalam pemberian tahap penguasaan ataupun TP antara guru yang boleh menjejaskan keseragaman penilaian. Selain itu, beban dokumentasi dan kurang kefahaman ibu bapa terhadap PBD turut menjadi kekangan. Secara kritikal, isu utama bukanlah memilih UPSR atau PBD semata-mata, tetapi sejauh manakah sistem pentaksiran dapat memberi gambaran sebenar pencapaian murid. UPSR mempunyai kekuatan dari segi standardisasi, manakala PBD lebih menekankan perkembangan holistik murid. Oleh itu, kedua-dua mempunyai kelebihan tersendiri dan wajar dilihat sebagai saling melengkapi. Kesimpulannya, PBD lebih selaras dengan pendidikan abad ke-21, namun elemen penilaian standard masih diperlukan. Justeru, pendekatan gabungan antara PBD dan pentaksiran standard secara berkala adalah lebih seimbang untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara. Selepas meneliti kelebihan dan cabaran PBD yang dibincangkan tadi, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan memfokuskan kepada bahagian cadangan penambahbaikan serta kesimpulan. Berdasarkan perbincangan sebelum ini, kami berpandangan bahawa PBD patut dikekalkan tetapi memerlukan beberapa penambahbaikan. Cadangan pertama kami adalah melaksanakan model pentaksiran hybrid. KPM boleh mewujudkan semula ujian berpusat berskala kecil di akhir fasa sekolah rendah yang digabungkan dengan PBD. Ujian bertulis ini mungkin sekadar menyumbang 30 hingga 40% markah, manakala baginya dinilai secara berterusan melalui PBD. Pendekatan yang mirip dengan sistem universiti ini mampu mengembalikan motivasi murid tanpa memberi tekanan peperiksaan yang melampau. Cadangan yang kedua, KPM perlu mewujudkan sistem pelaporan digital khas di mana guru boleh memuat naik bukti pentaksiran murid terus ke pangkalan data. Langkah ini dapat mengelakkan manipulasi markah oleh pihak sekolah dan mengurangkan lambakan fail guru. Selain itu, pejabat pendidikan daerah perlu memberikan latihan secara amali kepada guru untuk menetapkan skor yang seragam. Manakala jemaah nazir perlu kerap membuat pemantauan rawat bagi memastikan ketelusan pelaksanaannya. Seterusnya, format kad laporan PBD juga wajib ditambah baik. Laporan perlu menyatakan dengan jelas kekuatan, kelemahan
dan cadangan intervensi supaya ibu bapa lebih faham akan prestasi sebenar anak-anak mereka walaupun tanpa grade pemeriksaan. Akhir sekali, bagi bahagian cadangan, KPM patut menyalurkan dana khas secara terus kepada panitia sekolah untuk menampung kos aktiviti PBD supaya guru tidak lagi terbeban menggunakan wang saku sendiri untuk menyediakan bahan bantu mengajar. Sebagai kesimpulannya, pemansuhan UPSR dan pelaksanaan PBD adalah langkah yang tepat untuk menilai kemenjadian murid secara menyeluruh. Kita tidak sepatutnya berundur ke belakang dengan mengembalikan sistem peperiksaan 100%. Sebaliknya, sistem PBD sedia ada wajar dikekalkan dan ditambah baik melalui pendekatan hibrid serta sokongan yang lebih kukuh demi memacu kualiti pendidikan negara. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.